Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kali ini kita akan belajar tutorial sebagai admin untuk memulakan e-record. Okey, apabila kita telah menerima template yang diberikan oleh pembangun sistem, dalam kes ni saya Fazil, pembangun sistem, atau daripada mana-manalah kawan kita. Kita sebagai admin perlu faham frog VLE kita yang kita jaga iaitu admin. Kita masukkan ID dan password login. Okey, kita tekan quick launch sebab kita menggunakan Google Drive. Kita cari Google Drive. Okey, dalam kes ni Google Drive ni masih kelihatan kosong lah. Pertama kita tukar dia ke dalam bentuk list view. Okey. Okey, list view untuk mudah dilihat lah. Ini hanya yang asas ada. Okey, apabila ada orang share kepada kita, dalam kes ni pembangun sistem daripada sekolah lain atau daripada pembangun sistem dia berikan kita perlu check dalam share with me. Okey, apabila kita share with me, okey, dalam kes ni kita telah menerima lah template yang kita telah minta kepada pembangun sistem lain. Okey, dalam kes ni dia telah share kita satu folder. Okey, pemilik dia ni pemilik dia. Okey, apa yang kita perlu buat? Kali pertama kita kena faham dia punya pengisian. Ini folder. Okey, ni folder dia. Kita boleh tengok contoh. Okey, ni Januari. Okey, kita nak tengok contoh minggu 1 Okey. Okey, ni kita tengok dia punya RPH, kita tak boleh edit sebab ini kepunyaan orang lain yang telah di-share. Apa yang kita perlu buat untuk memudahkan, kita buka lagi satu tab lah, saya ingat. Kita pergi frog, buka lagi satu quick launch. Okey. Kita pergi balik share with me. Okey, ni e-record. Kita nak tiru Okey. Ingat, folder kita tak boleh copy, file kita boleh copy. Ini folder, ini folder, ini folder Okey, file ni kita boleh copy. Contohnya klik kanan, kita boleh copy lah, make a copy. Tapi kalau folder, dia tak ada make a copy kita kena buat. Okey, jadi nak mula, saya tekan share with me. Okey, saya tekan my drive ni. Okey, saya buat satu folder, new folder. Okey, folder yang kita nak buat ni adalah sebagai template untuk admin. Kita nak share kepada cikgu-cikgu lain Okey, kita nak tengok contoh folder pertama. Kita buat coding 001-e.record nama pendek sekolah template. Okey, dalam kes ni record kita buatlah sekolah, nama sekolah apa-apalah nama sekolah, contohnya ni SMK2 template 2016. Okey, kita create lah. Okey, apabila kita create, folder kita masih kosong. Kita tengok contoh seterusnya, kita klik. Okey, kita kena buat satu-satu ni, folder ni. Okey. Kita boleh ni, okey. Okey, ni kita punya yang kosong, new folder. Kita buat 001 RPH. Okey, ni sepatutnya nama cikgu contohnya saya buat contoh RPH nama penuh. RPH katalah Abu bin Ali, buatlah kurungan. Okey. Okay, saya create Okey, nampak Abu bin Ali lah. Okey, ni template pertama kita. Seterusnya kita lihat folder kedua, maklumat diri dan surat aku janji. Okey, kita buat maklumat
diri dan surat aku janji. Create. Okey. Seterusnya jadual waktu / buku rujukan dan teks. Okey, B jadual waktu buku rujukan. Okey, tengok balik. Dan teks. Okey, dan teks. Jadi kita tengok contoh yang telah di-share. Kita buat satu-satu lah. Okey, folder memang kita kena buat. Okey, si hari-hari kelepasan hari-hari kelepasan okey, di kalender persekolahan. Okey, sekejap je sebenarnya. Kalender persekolahan surat berkeliling. Okey, seterusnya kita lihat SP, maksudnya sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran, RPT pelanja lah. Okey. F. Okey. Sukatan pelajaran, HSP, RPT. Okey, pelanja tak perlulah sebab ni dah tak ada lagi lah dekat Johor. Itu tahun lepas punya. Seterusnya FG, rekod kemajuan. Okey, H lampiran. H lampiran. I PBS. Okey, yang terakhir folder utama. I apa tadi? PBS PBS PPPM rekod apa? Perekotan PBS ni lah, PPPM. Apa saya tahu tak ingat Okey, seterusnya kita yang paling penting rekod mengajar. Ada sekolah dia suruh juga buat semua ni lah sebab mengikut buku rekod sebenar Johor. Ada sekolah setakat buat RPH, jadi yang lain dia tak buat. Jadi saya bagi yang full punya lah semua Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh dalam RPH. Okey, dalam RPH ada Januari sampai Disember. Okey, jadi kita klik kita punya folder RPH 01 Januari, create 02 Februari, create 03 March, create 04 April, create 05 Mei, create 06 Jun, create 07 Julai, create 08 Ogos, 09 September, okey 10 Oktober, 11 November, 12 Disember. Okey, siap segala folder ni. Okey. Okey, Januari. Kalau kita tengok dalam contoh yang di-share, kita ada minggu 1 dalam Januari kita masih kosong. Okey, inilah template yang kita dapat. Kita boleh copy Kita klik kanan mouse, make a copy. Okey, apabila file orang lain, macam mana kita nak tahu file orang lain ke file kita? Kalau owner dia
bukan ME, me, maksudnya orang lain punya lah. Kita boleh copy. Bila kita copy, dia akan masuk mana? My Drive. Kita klik My Drive. Okay, dalam case ni, ni orang punya, saya buat make copy. Okay, sekarang saya check dalam My Drive. Okay, My Drive. Okay, nampak tak? Copy off. Okay, kita boleh rename balik. Ni dah jadi milik kita lah sebab kita copy tadi. ME me. Okay, kita boleh rename. Kita buat minggu 01 kurungan 01. Okay, faham? Okay, seterusnya kita boleh pindahkan ke dalam folder yang kita buat. Contohnya dalam template ni. Kita pindahkan dia lah. Okay, move to e-record. RPH Januari. Move. Okay, sekarang kita semak dalam kita punya RPH Januari. Nampak tak? Dah ada. Okay. Okay, seterusnya kita nak check folder lain. Kita back balik. Februari ni memang kosong lah. Kita nak bagi contoh je kan. Untuk Januari tu. Okay, maklumat diri. Okay, boleh tak? Okay, kita boleh highlight tiga-tiga. Kita klik kanan, make a copy. Okay, apabila kita make a copy orang punya, kita ingat dia duduk dalam My Drive. Saya check balik. Okay, nampak tak? Okay, dalam kes ni saya rename balik. Okay, saya rename balik. Okay, saya rename balik. Okay, nampak Okay, seterusnya saya pindahkan move to e-record ni. Saya pindah ke dalam maklumat diri. Move. Okay. Sebenarnya saya cek yang lain. Saya akan buat lebih pantas. Okay, jadual waktu ni sebenarnya terpulang. Kan kita telah diberikan hard copy. Sama ada PDF. Sama ada dalam bentuk gambar. Kita boleh upload masuk. Okay, saya akan tunjukkan satu contoh lah. Ni saya download dulu. Katakanlah jadual waktu ni dalam bentuk gambar. Ini saya bagi contoh. Katakanlah ni jadual waktu saya. Okey, dalam bentuk gambar, dalam PDF pun tak apa. Okey, apabila saya nak masukkan dalam jadual waktu ni, saya tekan new file upload new. Saya ulang, apabila kita nak upload sesuatu file, new file upload. Okey, kita cari balik. Dalam case ni ni jadual waktu ni saya upload. Jadi ini sendiri punya, ini sebagai satu contoh jadual waktu. Macam buku rujukan ni, jika perlulah. Kalau tak perlu pun tak apalah. Okay, jadi saya make a copy. Bila kita copy, dia duduk dalam My Drive. Tak masuk lagi. Okay, ni. Saya rename. Jadi, kita hanya melakukan copy ni benda yang berulang-ulang. Kita pindahkan ke dalam template. Okay. Move. Okey, kita check folder lain. Okey, hari-hari kelepasan ni kita boleh dapatkan di internet lah. Kita uploadkan nanti. Dekat kita punya e-record ni. Okey, ni yang tahun lepas punya. Tak apa. Okey, kalender persekolahan ni pun takwim kan. Kita boleh dapat daripada internet, daripada sekolah. Tak ada masalah lah. Okey, surat perkeliling. Surat perkeliling. Dia mengikut buku rekod sebenar dalam Johor Jadi kita boleh copy semua ni. Make a copy. Okay, bila kita copy, dia masuk mana? My Drive. Okay. Dalam case ni, saya tak rename dulu. Saya pindah lah. Pun boleh. Saya pindah dulu. Sebab saya mana dalam surat perkeliling. Saya move. Okay. Sekarang dalam case ni, mana tadi? Okey ni. Baru saya rename lah. Pun boleh mana-mana lah ikut kesesuaian. Okey. 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 Okey.
Okey, surat berkeliling ni samalah macam, kan, nampak? Okey, no problem lah surat berkeliling tu. Okey, dalam sukatan pelajaran ni jika perlu, sebab ni biasanya di print dimasukkan dalam file lah. Contohnya sukatan pelajaran ni, ni boleh dapatkan di internet, kan? Kita hanya upload masuk je. Okey. Kalau kita nak buat folder lagi bagus, nampak kemas. Contohnya saya buat sukatan pelajaran. Seterusnya folder huraian sukatan pelajaran. Okey, lagi satu rancangan pengajaran tahunan. Okey. Okey, pelanjir dah tak ada, saya tak buat lah. Okey, seterusnya lampiran kosong. Kita tengok contoh lampiran. Okey, ni pun samalah. Dalam buku ada kat bahagian belakang. Kita copy semua. Okey, kita check dalam My Drive. Okey, sebenarnya sekejap je kalau buat benda ni. Okey, move to dalam mana tadi? Lampiran. Okey, sekarang tibalah folder terakhir. PBS. PBS ni sebenarnya tak ada dalam buku rekod sebenar, tapi saya tambah sebab dia berguna. Jadi dekat sini saya ada masukkan beberapa perkara lah. Contohnya panduan PPPM, modul PPPM. Panduan ni adalah panduan pengembangan pembelajaran murid. Jadi kita dah ada dalam bentuk soft copy daripada lembaga. Modul ni kita boleh simpan lah. Kita punya modul offline tu. Contohnya yang ni kan, kita boleh simpan. Jadi dia tak hilang lah kalau kita simpan kat sini. Ini satu pilihan kalau nak buat. Okey, panduan PPM dengan modul. Jadi kalau perlu buat, kalau tak perlu tak payahlah. Okey, pertama panduan PPM. Kedua modul offline. Modul offline. Okey, jadi sebenarnya itu je. Kalau sekolah berpendapat perlu tambah apa-apa folder, jadi terpulang kepada sekolah. Tapi ini yang telah dibuat lah di sekolah saya dulu. Jadi seterusnya kita perlu semak dalam My Drive. Kita sepintas lalu kita tengok dah ada. Kita hanya buat Januari sahaja. Sebab kita tak buat minggu lain. Kita tunggulah. Sebab ni template. Kita nak bagi cikgu-cikgu lain contoh. Sekarang apa yang kita perlu buat, kita perlu ada ID semua guru. Kita nak share. Kalau kita perasan tadi, kawan kita share kepada kita contoh. Sekarang kita sebagai admin, dah ada satu folder sendiri kepunyaan kita. Kita nak share kepada cikgu-cikgu sekolah kita bila kita nak buat bengkel atau kita nak buat virtual learning lah. Terpulang kepada kita. Kalau ladap, kita buat ladap lah. Jadi kita nak share template ni supaya cikgu-cikgu lain pun boleh buat perkara yang sama macam admin buat. Okey, boleh faham Okey, seterusnya kita kena dapatkan ID guru. Sebagai admin kita tahulah nak dapat ID guru ni. User. Okey, kita wajibkan kepada guru-guru untuk gunakan ID, yes. Okey, kita wajib kita boleh export. Okey, kita tunggu sekejap dia export. Okey, kita buka. Okey, apa yang kita export ini adalah nama dan ID guru saya tutup bahagian IC dan password sebagai langkah keselamatan. Okey, kita mudah sebenarnya nak share kepada semua guru. Kita hanya perlu highlightkan. Okey. Kita copy semua, copy lepas tu dalam satu teknik sahaja. Okey. Okey, kita share. Klik kanan kepada template. Klik kanan, kita share kepada semua guru. Kita pastekan. Okey. Okey, kerana ianya merupakan template, kita tidak
ingin cikgu lain delete file kita, kita kena ubah setting kat sini kepada can view. Okey, jangan buat can edit. Kalau can edit, dia orang boleh hilangkan file-file kita tu. Jadi kita send semuanya dalam serentak. Okey, tunggu sampai dia berjaya. Okey, take time sikit sebab ramai. Okey, jadi kena bersabarlah. Okey, jadi memang wajib ID sebab kita nak meningkatkan login frog VLE. Jadi kita kena faham. Okey, apabila berjaya dia akan close, dia akan tulis kat sini share with 123 people lah maksudnya. Lebih kurang macam tu lah. Okey, jadi bila dah share, owner kepada cikgu-cikgu tersebut, dia akan menerima file dalam share with me. Saya akan berikan sedikit contoh. Okey, jadi sekarang ni apa yang berlaku, saya buka cikgu yang telah kita share tadi seorang. Dia akan tekan Google Drive. Okey. Okey, ini kali pertama cikgu yang membuka Google Drive, dia akan nampak macam ni. Jadi kita minta dia pangkah lah. Okey, ni masih bersih, dia tak pernah guna. Okey, dia tekan share with me. Okey, kita tekankan list view. Okey, nampak tak dia telah menerima yang kita telah share lah, admin share. Jadi apa yang dia perlu buat, dia hanya buat ulang apa yang saya ajar tadi, buat sendiri punya. Okey, new folder. Apa tadi, 001 record, nama pendek sekolah, nama penuh dia katakanlah Ali bin Abu. Okey, tekan create. Okey, jadi sekarang apa yang dia perlu buat, katakanlah dia telah buat semua folder. Kita telah beranggapan dia telah buat folder. Okey, dia perlu share kepada admin. Okey, ke semua cikgu yang telah menerima latihan, dia akan buat sendiri folder dia sendiri. Katakanlah dalam ni dah ada semua. Dia akan share yang paling atas ni yang kat sini lah. Dia akan share kepada admin. Wajib buat paste. Can edit. Kita wajibkan cikgu buat can edit sebab kita nak masukkan tanda tangan pentadbir nanti. Jadi setting dia mesti can edit lah. Dia pun tekan send. Okey. Okey, untuk peringatan ada juga cikgu yang memang langsung tak pernah buka, dia kena tekan I accept. Okey. Okey. Okey, ni first time ni dia pernah guna ni, dia tak pernah guna. Okey, seterusnya kita sebagai admin, apabila kita telah mengarahkan setiap cikgu share folder yang telah siap kepada admin, kita sebagai admin perlu membuat satu folder penyemakan. Kita nak gabungkan semua folder-folder cikgu ni dalam sebuah folder. Kita buat satu folder ni admin ni, account admin, new folder. Okey, kita buat satu account 01 penyemakan e-record. Okey. Okey, katakanlah ada beberapa pentadbir yang berlainan. Contohnya kita ada 4 pentadbir yang akan menyemak e-record. Kita boleh buat folder pula dalam penyemakan e-record. Contohnya 01 penyemakan kurungan PK1. Katakanlah ada beberapa orang e-record disemak oleh PK1. Kita pun buat satu folder dalam ni. Okey, new folder pula 02 penyemakan e-record ketua bidang 1, KB1 lah. Ketua bidang 1 lah. Tak pun GKMP. Okey. Nak letak nama pun boleh, tak ada masalah. Katakanlah 3
Okey, ni saya bagi satu-satu contoh Kita nak sistematik lah penyemakan kita ni dan memudahkan. Okey, seterusnya kita nak pastikan semua cikgu kita masukkan dalam satu folder. Macam mana? Okey, semua cikgu dah share kepada admin. Admin share, check dalam share with me. Sorry, tak ada lagi Okey, kita semak balik dalam share with me. Kalau ada cikgu yang telah share kepada kita, dia akan duduk dalam ni lah. Okey, dalam kes ni kita tengok satu contoh. Saya bagi dua contoh lah. Ada dua orang telah share. Okey. Kita tekan, ni cikgu lain share kepada admin. Jadi admin dia nak letak dalam folder yang dia telah letak folder e-record tadi. Dia klik kanan. Katakanlah cikgu Khadijah ni. Okey, dia kena tekan add to my drive. Okey, sekarang ada dua pilihan. Dia kena letak dalam penyemakan e-record. Okey, cikgu Khadijah ni dia duduk dalam pentadbir mana? Katakanlah pentadbir 1. Kita pun klik, kita tekan move. Okey. Okey, kata cikgu Lon Chun Wei ni kita nak letak dalam pentadbir 2. Okey, tekan move. Okey. Sekarang kita check dalam penyemakan e-record ni. Okey, nampak tak? Kepunyaan e-record ni adalah cikgu Khadijah. Ini cikgu Lin Chun Wei. Jadi dia memudahkanlah kita nak hantar kepada pentadbir. Apa yang kita perlu ada sekarang adalah ID pentadbir. Contohnya, okey, contohnya katakanlah ini 4 orang pentadbir Saya buat andaian yang ni 4 orang pentadbir. Saya copy semua ID pentadbir ni. Okey. Okey, penyemakan e-record, admin punya account ni kita share kepada siapa? Pentadbir lah. Kita buat can edit paste. Nampak? Kita send. Okey, jadi pentadbir dia akan lihat dia boleh akses kepada folder penyemakan e-record. Okey, kita akan tengok nanti contohnya. Okey, apabila admin telah share kepada akaun-akaun pentadbir, jadi dalam kes ni saya akan tunjukkan contoh akaun pentadbir. Okey, dia apabila admin share kepada akaun pentadbir dia akan dapatlah satu folder yang di-share dalam tab share with me. Pentadbir boleh klik kanan atau admin tolong klik kanan add to my drive. Dia boleh tekan move. Okey, jadi apabila pentadbir nak semak, setiap kali dia nak semak, dia hanya perlu tekan my drive. Okey, masih belum masuk. Okey, sekejap add to my drive, move. Okey. Okey, kali pertama dia tak masuk lagi. Saya buka balik akaun pentadbir ni. Okey, dah ada dalam my drive dia. Okey, apabila setiap kali dia nak semak, dia hanya perlu check dalam my drive. Dia boleh pilih lah folder mana yang dia jaga. Katakanlah dia memang jaga folder di bawah PK1. Okey, jadi dia boleh check lah senarai. Kalau kat sini ada satu je. Tapi kalau dah ada ramai guru, dia hanya perlu masuk lah mana-mana folder. Okey, saya nak tunjukkan satu contoh sekolah ni. Okey, ini folder admin penyemakan e-record dia. Okey, ni cikgu-cikgu yang telah hantar. Maknanya ni dalam satu folder sahajalah. Jadi kita tengoklah kesesuaian. Jadi bila pentadbir nak check, dia hanya perlu ni lah. Okey. Dia hanya perlu tengok satu-satu lah. Katakan Cikgu Abdul Kadir. Jadi dia boleh semak lah untuk Cikgu Nabi. Okey, faham Jadi sekian, terima kasih.